Alright gang, Assalamualaikum, selamat jumpa lagi. Ini adalah video rentetan daripada ribut yang melanda Skincan dan ribut Sena selepas video yang kutik kerang tu. Jadi ini ada rentetan video yang kedua, sambungannya. Pada waktu petang aku kutip kerang lagi bersama-sama kawan-kawan dengan anak aku lagi. Jadi lokasinya memang berada di pantai Skincan lah. Jadi kalau siapa yang belum tengok video tu yang pertama tu, boleh buka profile, buka playlist, tengok balik lah. So kali ni aku potong dan korang enjoy lah aku cari kerang ni ya. Banyak kerang dia, tinggal kutip-kutip je. Okay. Weh, belah bawah aku tak try tengok lagi tau. Mana tahu belah bawah ke depan tu ada lagi kan. Dekat pasir tu, ni kan, atas ni bersepah gila banyak. Kau pilih lah. Dia sebab tak ada orang kutip, mati. Sekejap bang, ayah tu dalam. Ya, di dalam ni. Nampak ni. Kau nampak ni. Kau pejak sini dulu, tengok. Air sorong. Duduk. Tenggelam. Yo, kau tengok dalamnya. Mana ni kerang ni? Punya banyak ni. Kalau kita tahu semalam, banyak gila kerang. Nak save ambil yang kat gigi dulu lah. Ni bang, tu kerang. Banyak gila kerang ni. Kerang kat depan kau tu, kerang semua tu. Ni apa dapat? Ya, letak dalam ni lah. Apa dah? Kutip yang kat gigi dululah sebab ada air kan. Pun ada banyak tau nampak. Tu. Banyak apa ni? Okay geng, aku dah cakap kat Kemai. Weh, ni, tu kat gigi ni. Nampak tu? Mati ya. Mati kan? Ni lah, korang tinggal pilih je lah mana hidup mana mati. Yang terbuka tu hidup lah. Merah hidup. Merah tu hidup. Dalam ni bang, nampak tu. Macam ni. Macam ni. Sini, hai. Ni, kutip. Duduk kutip. Tu kutip depan tu. Sorok tak? Yang mati jangan ambil bang. Ambil yang hidup je. Ambil yang hidup je. Tak tahu lagi kan? Betul tak? Jaga dengar. Dia nasib ramai, ada yang hidup, ada yang mati. Letak je dalam tu, memang bekas tepat. Okay geng, kita kutip. Ni, kerang. Sebelum dia mati, kita kutip dulu geng. Ni. Siapa nak kutip ni? Banyak ni. Kau ni. Kutip dah bang. Kutip je bang. Tapi yang mati jangan ambil tau. Abang tengok yang terjeli tu. Letak dalam ni. Ini busuk. Abang cium. Busuk buang. Cuba kau bayangkan kalau kita jumpa benda ni semalam. Cuba bayangkan. Betapa nikmat dia. Masuk bang, kutip bang. Abang kutip lah, janganlah main-main. Kau ni ayah ambil kau sebab ada function. Macam ni geng. Terbuka ni. Ayah tu. Ni. Mana?
Ni mata mati kah? Tu, depan tu. Mana ada? Alhamdulillah geng, ni rezeki ribut. Tapi dia punya risiko dia ban dia pecah lah. Pak ni kat sini-sini ni ha. Oh yo. Tapi mati. Tak ada mentaran kat sini ya. Kan? Tak tahu lah Mai. Engkau lah master, aku mana master. Aku tak tahu macam mana nak tengok dia. Ya. Tadi pagi dapat spot. Tu je. Abang yang mati jangan kutip tau. Abang tengok kalau boleh buka je tu. Mana? Aduh. Mati, kau cium je lah. Ada dah, ada main bau. Ni banyak je. Dalam pasir pun ada. Tertutup dia. Ni bang, bawa anak macam ni lagi. Ya, ya. Hati-hati jangan sampai tenggelam. Ayah cakap dah kau degil. Macam mana? Sini je. Ya sini keras ni. Dah. Duduk sini, duduk kat situ. Tu ambil. Ni ambil ni. Jangan dipijak kerang ni. Ayah boleh duduk lah. Pilih. Kalau abang boleh buka tu dia busuk, dia mati. Terlampau banyak kan. Itu apa? Mana? Ni kan? Tengok ni. Ni untuk hidup ni. Hidup. Banyak hidup. Ambil kutip. Kutip bang. Ni ambil yang depan-depan ni dulu. Ni nampak ni. Ni ni kerang ni. Yang ada terbuka macam ni kan? Ni. Tu hidup tu. Tak? Banyak? Tapi lumpur lah. Rendah je. Kerja nanti dulu. Parasnya ya. Nanti dulu kita. Kutip bang, kutip. Yang ni tak payah. Yang macam tutup tu ambil.
Ada kat tengah tu. Tak, ambil je lah. Ambil. Nah, kalau macam ni kan, dah terbuka macam ni kan, macam nak busuk. Tu dah mati. Nah, macam ni tengok ni. Ni dah mati dah ni. Tu dah mati je tu. Abang kutip sini ya. Ayah pergi tempat lain jap. Ni duduk ni. Okey tak bang? Ni kutip lah ni kerang ni. Abang gerak pelan-pelan tau. Jangan laju-laju, nanti kang penat. Ayah ambil yang kat sini. Cik am. Cik. Banyak gini geng. Mati. Ni pun mati. Ha? Mana? Depan abang tu banyak tu bang. Tinggal pilih je. Ha? Kat lumpur ni macam tadi lah. Tak ada. Belum troker lagi. Tadi sampai sini je. Matilah. Mana? Lembik. Ni bang. Ya. Ni. Kutip lah ni. Sekerang-kerang ni kutip. Yang mati jangan kutip tau. Janganlah dalam-dalam, nak buat apa? Berlumpur. Baru je lah. Nak pastikan yang busuk. Sini. Kenapa? Kenapa ni terbuka ni? Mati ke bang? Hidup lah bang. Aku tahu. Tengok. Ni mati ni, kuning ni. Kalau macam ni kuning mati cuma busuk. Ni nampak ni. Janganlah dikonek macam tu. Kerang ada kerang dalam-dalam. Dekat atas je. Cari Amai. Ada barang? Ya. Ala-ala. Semalam kita kutip tu ala-ala. Ala-ala. Ini apa ni?
Dah mati ni, dah mati. Ayah ni. Apa? Tengok keluar lidah dia. Ih. Mati ke hidup ni? Matilah bang. Ni hidup ni, buat terjeli-jeli lidah ni. Di sini ayah ambil air. Bang tunggu sini sekejap. Ni geng. Ada dalam lumpur ni hidup. Weh, Kenapa? Ayu bang. Apa? nak. Tolong ah. Tak nak. Woi. Jangan macam tu. Banyak sangat ni. Wih, ada kaca ni. Bahaya. Busuk. Apa abang? Abang cakap kerang mana ada dalam lumpur? Dekat atas-atas je. Abang boleh dapat tangan. Nanti jatuh, tajam ni. Alhamdulillah. Ni matilah bang. Besar. Mati. Sayangnya mati. Kat tengah abang. Mana? Tengoklah mati ke tak. Cuba. Hidup ni. GoPro stop recording. GoPro stop recording. Tak mau. Jadi apa bang? Jadi tenggelam. Main mesin padi. Alhamdulillah ada juga lagi. Yang penting percuma. Sambung cari lagi lah. Semua ni kerang geng sampai sana. Tapi sayang, manusia lambat jumpa. Yelah, siapa nak jumpa masa ribut-ribut hari tu. Dia ada ni campur-campur yang campur-campur yang baru nak mati. Tapi banyak lah kerang saiz besar-besar. Kalau lah kami jumpa awal tu, memang meriah ni. Tapi sayang kami lambat. Tapi nak macam mana waktu kami tak cari tu, sekitar 1000 peti semua bagai. Balok pun pecah. Sayang, dapat sikit-sikit jadilah. Dah penat dah. Try tempat sebelah sana. Kalau ada, sambung cari. Kalau tak ada, kita balik lah. Ni adalah hasil dia geng. Ni hasil pagi tadi. Cukup banyak lah. Ni dalam 5-6 kilo. Untuk hidup-hidup. Cuk. Ni je merah-merah. Ni yang cari orang tadi. Assalamualaikum geng. Hai, hari ni saya nak masak rendang kerang. Kita nak makan dengan pulut kening. Jom kita mulakan. Ini paste rendang yang saya dah buat awal-awal. Kerisik.
Wah, ini kuning, kan? ini hasil apa yang Mama? Mama buat apa ni? Pulut kuning dengan rendang kerang. Ya, betul. Sedap yang. Ni paste yang kita buat masa raya tu ke? Betul. Bukan. Paste masa raya. Paste masa raya tahun lepas. Tahun ni Raya tahun ni lah. Nah. Oh, sedapnya geng. Kejap. Pagi-pagi makan rendang kerang ribut ni. Sedapnya. Abang cepat makan. Sedap tak? Sedap tak bang? Pagi-pagi. Baca bismillah. Okay, jadi ini mungkin video terakhir kerang ribut Sena hari tu kan. Ini apa? Sedap. Sedap alhamdulillah. Ya. Anak dah 2 macam ni lagi. Jadi terima kasih. Jadi mungkin video ni lambat sikit keluar. Ialah pasal video banyak. So insyaAllah lepas ni Landuk akan kembali aktif lah. Makan ni. Bismillah. Kerang ni sedap. Manis. Ya. Makan Dah lah.